Saya Puan Zahra binti Bacik, seorang pesara guru, dah 4 tahun bersara. Saya mula makan siruto. Asalnya saya ni mengalami sakit kulit pada asalnya seluruh badan, daripada kepala sampai ke kaki. Kalau kepala saya tu macam ada kelimomo, tapi lagi teruk pada kelimomo, berkeping-keping. Lepas tu dia sebelum tu tak pernah macam tu, tapi tak tahulah sebab apa. Lepas tu daripada kepala sampai ke kaki. Kalau kepala tu berkeping-keping, sampai satu ketika tu suami saya kerat rambut saya pendek-pendek, macam tinggal seinci lah. Memang teruk lah rupa masa tu kan. Lepas tu pergi doktor pakar. 3 doktor pakar saya pergi. Lepas tu dibagilah saya makan, buat rawatan, makan ubat, tapi ada steroid lah, ubat, krim semua kan. Lepas tu 3 bulan pertama tu dia bagi, lepas tu ada kurang lah. So 3 bulan kedua tu sambung lagi. Tinggal bila dia masa rawatan tu dia okey, tapi lepas tu dia start balik. Tapi dia start tu hanya pada tangan dan tapak kaki saya. Teruklah, tapak kaki tu dia kering dan pecah-pecah. Kalau ikut simptom tu rupa macam orang kena seriosis. Tapak tangan pun sama. Saya kalau bangun pagi menangis setiap hari tu. Selama berbulan tu dia yang tak larat dia tu dia pecah. Lepas tu berdarah. Kalau nak mandi Allah saja yang tahulah. Macam luka lah. Memang luka. Celah-celah tapak kaki, bawah tapak kaki. Lepas tu dia start tumbuh macam kon tau, tepi-tepi tapak kaki kita tu. Kalau tapak tangan saya ni memang kuku pun dia macam ada fungus. Dia mulai hitam-hitam, garisan-garisan kan. Lepas tu celah-celah tapak tangan ni. Lepas tu dah pergi doktor pakar, 4 doktor pakar saya pergi. Dia suruhkan saya buat biopsi. So saya buatlah biopsi. Buat biopsi, keputusan biopsi, saya tak ada sakit apa-apa. Tak boleh nak detect eczema ke, psoriasis ke, skin disease ke, tak ada. Lepas tu doktor show saya buat allergic test. Lepas tu keputusan ni pun tak ada. Saya tak allergic apa-apa. Dia kata semua benda saya boleh makan. Okay, bila ambil siruto tu? Jadi dalam pada tu kan suami saya tengok TikTok kan. Facebook ke TikTok. Kan saya pun tengok video tu. Tapi saya ni tak percaya. Jadi dalam 2 minggu kot saya buat research, saya tengok video-video lain, saya google. Sekali keluar balik video yang sama dalam Facebook Dr. Nurhayati. So saya terus kontak dia. Saya kata apa benda siruto ni terang kat saya, lepas tu apa benefit dia pun hantar kat saya. Saya terus kata saya nak cuba, saya kata. Lepas tu saya cuba. 2 hari pertama, 4 hari tu tak ada apa-apa lah, saya tak nampak perubahan. Tapi bila seminggu dah mula, dia dah macam kulit tu dah semakin okey, dah nampak lembab, tangan saya pun dah mula licin sikit. Tapi bila 2 minggu memang lagi cantik lah. Berapa banyak dia makan satu hari? Satu hari 2. Pagi 1, malam 1. So ni dah minggu ketiga lah saya makan. Tak habis lagi lah 2 kotak. Sikit tangan. Ni tangan dah cantik dah. Tak butuh krim ni. Masya-Allah. Kalau licin lagi berapa ada licin. Tapak kaki pun macam ada sikit-sikit lah lagi bekas-bekas tu. Okey. Kalau tak ni luka semua ni. Ya. Tempoh 2 minggu Alhamdulillah. 2 minggu dah nampak cantik. Itu ni memanglah efek daripada sakit ni. Kita memang macam kat lutut, kat kaki semua efek kan. Ni tengah tunggu Alora. Kami berdua order Alora. Ya, insya-Allah. Ini lagi lah.